Jangan usik. Jangan usik bahasa kami. Kalau diusik, esok lusa tangan kita akan gatal nak mengusik lagi. Percayalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, video ni bukan untuk cari gaduh ke, bukan untuk hina mana-mana kaum, bangsa, agama, dan bukan untuk main sentimen murahan. Jauh sekali. Kan video ni untuk rakyat yang masih nak berfikir, rakyat yang nampak perubahan pada dasar negara, dan rakyat yang tak suka bila kita dianggap buta atau tak faham. Isu pengiktirafan UEC ni sebenarnya bukan isu baru. Dah berpuluh-puluh tahun dibincangkan. Tapi kali ini yang buat ramai orang marah ialah bila kerajaan bercadang UEC diiktiraf dengan syarat lulus bahasa Melayu saja tanpa menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama. Okay, sekali lagi aku tegaskan, aku tak ada masalah dengan siapa-siapa, termasuk dengan UEC sekali. Cuma bercakap ikut apa yang ada dalam dasar pendidikan negara. Dan bila orang persoalkan, kita disuruh terima cadangan atas nama inklusif, atas nama toleransi, atas nama kestabilan. Okey, soalan aku mudah je. Sejak bila dasar negara boleh diubah ikut suka? Kita kena jelas dengan satu benda. Bahasa Melayu bukan bahasa kaum Melayu semata-mata. Okay, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Termaktub dalam perkara 152 perlembagaan. Bahasa kebangsaan bukan sekadar simbol. Bahasa kebangsaan adalah bahasa penyatuan. Okay. Bahasa pentadbiran, bahasa pendidikan, bahasa identiti negara. Kalau bahasa kebangsaan hanya jadi subjek wajib lulus atau wajib kepujian, dan bukan bahasa ilmu, bukan bahasa sistem, maka dia bukan lagi teras. Dia cuma hiasan je. Kan? Sekarang ni kebanyakan rakyat dah guna logik mudah lah. Okay, kalau sesuatu CJ tak selari dengan dasar kebangsaan, kenapa kita nak iktiraf? Betul lah tu. Kan? Logik rakyat ni betul. Tak ekstrim pun sebenarnya. Tak resis pun. Tak kejam pun. Ini ialah logik negara berdaulat. Okay? Negara yang tak berkompromi dengan dasar kebangsaan. Kalau dari awal lagi kerajaan kata UEC tak boleh diiktiraf sebab tak ikut dasar pendidikan kebangsaan, itu keputusan berprinsip. Rakyat mungkin tak semua setuju. Tapi mesej negara jelas tentang hal ni. Tapi masalahnya sekarang ni, dasar ni tengah dicairkan sedikit demi sedikit daripada dulu sampai sekarang. Aku berani cakap lah, ni bukan sebab bahasa Melayu tak penting. Mungkin lah, ni mungkin ya, mungkin aku tak tuduh. Aku tak cakap confirm. Mungkin sebab politik lebih penting. Kerajaan sekarang kan kerajaan campuran. Kan, diorang perlukan kestabilan, takut konflik pendidikan, dan lepas tu takut konflik kaum lagi kan. Satu lagi mungkin takut hilang sokongan, macam itulah kan. Dan adalah beberapa kemungkinan lain kan. Jadi jalan paling selamat, diorang akan cakap kita tak paksa tukar bahasa pengantar, tapi letak syarat lulus bahasa Melayu dengan alasan-alasan diorang lah yang pusing sana pusing sini tu kan. Dan kalau betul apa yang dimungkinkan tadi kan, pastinya ini bukan dasar yang berani. Ini dasar paling selamat untuk pemerintah saja dan bukan untuk negara. Okay. Kerajaan ada guna hujah, ini integrasi lembut. Okay, bukan paksaan. Masalahnya, integrasi tanpa garis tegas akan jadi apa? Kan? Dia akan jadi sistem pendidikan selari tapi tak sekata. Faham tak? Di mana dalam satu negara wujud beberapa sistem pendidikan yang berjalan serentak tapi tak bercantum dari segi bahasa, nilai, kokurikulum dan identiti nasional. Walaupun satu daripada sistem tu dijadikan syarat wajib bahasa Melayu lulus, tapi nilai kat mana? Kokurikulum sama tak sama? Identiti nasional? Identiti nasional pun dah tentu kabur. Kan, bahasa kebangsaan sekadar minimum teknikal. Kan, mana boleh macam tu? Bahasa Melayu akan jadi gatekeeper yang lemah, bukan bahasa penyatuan sebenar. Dan soalan penting, sampai bila kita nak berkompromi dengan teras negara? Dari dulu dah banyak sangat dah kompromi kan. Tak mustahil lepas ni ada lagi kompromi-kompromi yang lain. Kan, negara lain pun jauh lebih tegas. Indonesia satu sistem, satu bahasa. Kan, Perancis, bahasa Perancis wajib dalam sistem pendidikan, digunakan dalam sistem pendidikan. Jepun, Korea, bahasa sendiri jadi bahasa ilmu. Kan, tak ada satu pun negara ni yang runtuh sebab tegas dengan bahasa, tak ada. Kenapa bila Malaysia nak buat benda yang sama, terus ada pihak yang cop Malaysia ni ekstrim, tak inklusif, kolot. Kan, rakyat bukan marah UEC semata-mata lah. Kan, rakyat marah sebab dasar negara berubah tanpa mandat yang jelas.
tanpa perbahasan nasional menyeluruh. Tahu-tahu dah diumumkan. Kan, seolah-olah rakyat ni tak nampak. Seolah-olah rakyat ni bodoh. Kan, hari ni kompromi bahasa. Esok lusa apa pula? Kan, harap-harap tak adalah. Kan, bila hari ni prinsip boleh dilentur macam buluh, esok pun boleh dilentur lagi. Kan, nak luruskan balik makan masa. Kalaupun berjaya luruskan, belum tentu betul-betul lurus. Betul tak? So aku nak jelaskan satu benda dengan agak tegas jugalah. Mempertahankan bahasa Melayu bukan anti Cina. Okay, mempertahankan bahasa Melayu bukan anti India, bukan anti bahasa lain. Okay, ini soal rangka negara. Ini soal jati diri, soal konsistensi dasar. Bahasa kebangsaan tak menafikan bahasa lain dalam Perlembagaan 152. Tapi bahasa lain tak boleh ganti bahasa kebangsaan, tak boleh ganti teras negara. Kalau dasar pendidikan cakap bahasa Melayu kena jadi penghantar, titik. Tak perlu nak justifikasikan ikut peredaran zaman lah, keperluan semasa lah, politik lah. Tak payah, tak perlu terangkan. Dasar tu legit sampai bila-bila. Selagi kita nak bahasa Melayu ni wujud dekat negara ni, jangan usik. Jangan usik bahasa kami. Kalau diusik, esok lusa tangan kita akan gatal nak mengusik lagi. Percayalah. Keputusan iktiraf UEC dengan syarat minimum bahasa Melayu ni bagi aku nampak separuh hati je. Dia melemahkan pemartabatan bahasa dan menghantar mesej yang salah kepada generasi akan datang. Apa mesejnya? Alah, tak ikut dasar sangat pun tak apa. Kena sikit-sikit jadilah. Kan? Dan itu adalah bahaya jangka panjang untuk generasi akan datang. Kalau negara rasa UEC tak selari dengan dasar kebangsaan, maka jangan iktiraf. Bagi tahu rakyat dengan jujur. Kan? Terus terang aja. Kalau negara nak juga iktiraf, negara kena pertahankan prinsip bahasa kebangsaan dengan tegas. Minta diorang ikut korang, bukan korang ikut diorang. Takkan diorang nak masuk rumah kau yang kena tukar langsir ikut warna kegemaran diorang. Bukan sekadar syarat lulus atas kertas, tapi jiwa nasional yang terbina melalui penggunaan harian, pemikiran dan pengalaman hidup dalam bahasa tu selama 11 tahun kau bersekolah. Itu yang penting sebenarnya. Kan? Rakyat bukan marah sebab benci. Rakyat marah sebab masih peduli. Dan negara yang masih ada rakyat yang macam ni, sebenarnya masih ada harapan yang sedang nanti.